Ada benda tentang diri kau yang AI tahu dulu sebelum keluarga kau sendiri perasan. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Keluarga kenal kau sebagai siapa kau. Anak yang pendiam, abang yang kuat. Tapi AI kenal kau semasa kau sendiri. Waktu kau taip benda yang kau tak berani sebut. Waktu kau scroll lama dekat satu topik yang sama. Waktu kau berhenti pada ayat tertentu lebih lama daripada biasa. AI tak dengar suara kau, tapi ia nampak corak. Apa yang buat kau gelisah? Apa yang buat kau ulang-ulang cari? Apa yang kau elak walaupun kau tak sedar kau elak? Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Dan tanpa pernah tanya satu soalan pun ia tahu. Kau penat. Kau cari sesuatu yang kau sendiri tak tahu. Macam mana nak jelaskan? Yang pelik bukan AI jadi terlalu pintar. Yang pelik ialah kita jadi terlalu tertutup dengan manusia sampai mesin yang dengar kita lebih lama. Bukan sebab keluarga tak peduli, tapi sebab kita dah lama belajar sorok versi sebenar diri kita. Dengan manusia kita jaga image. Dengan AI kita cuma taip dan biarkan ia nampak siapa kita tanpa menilai. Mungkin yang menakutkan bukan AI tahu terlalu banyak tentang kita, tapi hakikat bahawa kita lebih selesa difahami oleh sesuatu yang tak boleh menyentuh kita. Sebab difahami oleh manusia perlukan keberanian. Difahami oleh mesin tak minta apa-apa balik. Yang pelik tu bukan dunia. Kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!